Hai, jumpa lagi masa apa kita. Kali ni saya nak buat salad tahu. Salad tahu dengan telur rebus dan udang. Okey? Okey, ni tahu. Nanti kita goreng. Salad air. Telur. Nanti potong bulat-bulat lepas rebus. Okey, kita letak garam, aci dan cuka. Orang cakap cuka ni supaya kulit dia tak pecah. Okey, kita rebus sekarang. Okey, ni udang. Kita campur udang ni, kita perasakan. Nanti udang ni kita goreng, nanti kita letak kat atas tu. Okey, ni jintan putih, ketumbar, serbuk ketumbar, serbuk cili, garam, perasa, gula. Okey, campur semua. Letak kat dalam ni. Kacau. Ni last baru kita goreng Kita goreng tahu dulu. Okey, kita nak goreng tahu. Okey, telur dah rebus dah. Okey, kita balikkan tahu. Okey, kita angkat tahu.
Okey, kita nak goreng udang. Ini kurangkan sikit minyak ni. Ni goreng udang. Okey, sekejap je. Saya nak plating dah. Okey, ni salad, udang, tahu, telur. Okey, saya kopek dulu semua benda. Sekejap lagi plating saya tunjuk Okey, dah potong telur, tahu. Okey, udang memang dah goreng. Okey, ni kita pakai tambah timun Jepun, salad. Okey, bonda saya susun. Kita susun salad tu dulu. Okey, bonda saya susun. Udang kita letak atas sekali. Dan kita susun timun, tahu, telur. Ni timun, tahu, telur tu letak random lah ya. Lepas tu kita letak chili sauce kat atas. Kalau ada Thousand Island ke mayonnaise, boleh letak juga. Okey, kita letak chili sauce. Okey, selamat mencuba resipi daripada Masak Pakai Hashtag Mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen, sila komen di bawah. Dah jumpa lagi dengan resipi. Assalamualaikum. Kalau nak letak mayonnaise pun boleh, nak letak Thousand Island pun boleh. Okey? Dah. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa.